Video yang di belakang saya ni dipaparkan satu video menunjukkan bilik sewa yang berharga 600 hingga ke 800 ringgit untuk satu bulan. Yang mana pekerja-pekerja warga Malaysia yang bekerja di Singapura. Saya pun pelik macam manalah harga itu menaik tinggi 2 kali ganda yang harga sebelum ni. Sedangkan kalau tuan-tuan tengok sebenarnya, kalau tuan-tuan perhatikan, mana ada tingkat, mana ada cermin tingkat tu tersebut. Kadang-kadang tahap keselamatan tu agak mungkin berisiko tinggi disebabkan tak ada tempat laluan kecemasan. Jadi bila bilik tu khas untuk digunakan untuk yang saya cakap pada awal tadi, iaitu pekerja-kerja daripada Malaysia kita, yang khususnya yang duduk di negeri Johor, yang bekerja di Singapura, tuan-tuan. Saya pun sendiri pun agak terkilan bila saya tengok bilik itu. Tak boleh nak kata apalah. Kadang-kadang nanti kalau ada masalah kebakaran ke, tanah runtuh ke apa sekalipun, kadang-kadang kita tak tahu di manakah laluan kecemasan untuk kita lalui. Oleh sebab itu, saya harap pihak penyewa tu berfikir 2 kali, kerana memang risiko tu agak tinggi kalau diberikan sewa yang keterlaluan dan mengakibatkan berlakunya kebakaran yang tidak diingini berlaku. Oleh sebab itu, jangan lupa like, komen dan share saya punya TikTok, YouTube dan Facebook untuk banyak lagi konten-konten menarik.